Okey, kembali kita dengan tetamu kita, Encik Tuan Rahmat Fikri. Dan ada tadi tengah panas, kita berhenti kejap. So sejuk balik ni. Rasa sejuk balik ni, dah kita dah minum air, dah sejuk balik ni, nak masuk panas balik. Cuma Rahmat, Along nak tanya. Dia kalaulah scam tu berlaku dalam Malaysia. Okay. So yang tukang buat scam ni sebenarnya duduk dalam Malaysia ataupun luar negara? Okey, sebenarnya rakyat Malaysia harus tahu. Bila cakap pasal scam, sebenarnya kita ada banyak jenis scam. Kita bukan ada satu je. Yang Along kena tu baru satu phone scam. Kita ada loan scam, kita ada job scam, kita ada love scam, kita ada beli online scam, investment scam, tekan link scam. Bagi ada banyak gila, banyak gila. Setiap jenis modus operandi scam ni, sedikit dia yang mendalangi kegiatan ini adalah sedikit berbeza-beza. Dia tak kenal pun. Grup ni tak kenal yang grup sana buat, grup sana tak kenal grup sini. Tak kenal. Dan diorang ni ada target-target dia. Contoh kalau macam love scam ni dengan pelaburan, dia suka target orang tua. Sebab orang tua banyak duit. Dan orang tua kalau love scam ni, yalah, orang tua dia selalunya lonely. Oh, maksudnya love scam. Maksudnya cinta pun boleh scam juga? Boleh. Dalam online kalau kita tengok, semua lelaki-lelaki handsome yang cuba nak berkawan dengan Along tu bukan lelaki handsome yang betul. Tak pernah lagi kena tak pernah lagi. Tak ada lagi. Okay, Alhamdulillah. Kebanyakannya dia macam ni. Love scam ni dia tengok tau. Kan kita selalu upload tentang status kita. Kita selalu upload kita seorang-seorang, dia bakal kena. Kalau kita orang yang berumur pun akan kena. Sebab dia ni selalunya akan menyamar sebagai lelaki-lelaki yang berketerampilan, handsome, kacak, of course daripada luar negara. Sebab orang kita ni tak tahulah kenapa nak sangat dengan orang luar negara. Padahal ni banyak lagi ni. Wak Rono ada, Wak Choni ada, semua ada ni. Nak juga luar negara. Heran lah. Kalau kita tengok dah tapi Rahmat, kita bercakap pasal yang kebiasaannya yang menjadi buruan dia orang ni, adakah dia tengok daripada Facebook kita dan dari social kita, dan kebanyakan orang tua ni macam mana dia berhubung? Sebab orang tua ni susah kan bila dia Okey, tengok orang tua, saya nak tanya, adakah media sosial ni adalah zaman dia? Bukan. Agak-agak lah orang tu dia pandai tak gunakan media sosial ni? Tak tahu. Dia tahu buka, tekan like, komen, siapa nak kawan dia kawan tu. Ingat berbalik kepada knowledge tu dia tak ada tadi. Saya nak cakap pasal knowledge ni. Bila dia tak tahu, apa yang dia tengok gambar kat situ, dia percaya bulat-bulat orang tu wujud. Padahal kita tengok gambar pun kita tahu. Boleh tahu kan. Kita boleh tukar je gambar tu kan. Boleh tukar je gambar tu. Dan kenapa dia suka orang tua? Sebabkan tadi knowledge tu yang kurang. Itulah kena ingat jenayah ni, penjenayah dia akan mengambil peluang dan ruang atas apa yang ada pada mangsa. So peluang dia daripada orang tua adalah sebab dia kurang bijak, dia kurang cerdik dalam guna media sosial. Dan memang orang tua dia ada duit banyak. Kan dia ada duit pencen, duit tanah, duit pusaka, duit anak-anak bagi, duit rumah sewa, banyak. Duit simpanan dia. Of course dia orang yang akan menjadi sasaran yang paling mudah. Itu yang pandai buat report. Yang mana kena scam tak pandai buat report pun ada. Tapi kita cakap pasal orang tua ni, Along terbaca dekat sempat baca ni dekat My Metro ni. Dia kata love scam, penuntut wanita putih mata hilang RM50,000. Seorang penuntut wanita di sebuah universiti tempatan di sini kerugian hampir RM50,000 kerana diperdaya sindiket love scam selepas berkenalan dengan seorang lelaki melalui aplikasi Telegram. Kejadian bermula pada 5 Februari lalu apabila mangsa berusia 19 tahun berkenalan dengan seorang lelaki melalui apps berkenaan. Pada awalnya mereka hanya berinteraksi dalam Telegram sebelum berhubung melalui aplikasi WhatsApp sehingga menjadi kawan rapat. So you cakap tadi adalah orang tua. Tapi ni umur 19 tahun. Apa persamaan orang 19 tahun dengan orang tua tadi? Tak ada education. Sorry? Tak ada education. Pandai, Cece pandai. Cece awak duduk sini. Nampak? Dia MO dia senang je. You tak ada knowledge, you akan senang kena. Cuma beza dia, orang muda dia tak dapat banyak, orang tua dia dapat banyak. Berapa banyak kerugian tadi? RM50,000 juga. Duit siapa? Ni seorang pelajar ni. Yalah, duit siapa? Duit mak bapak dia dan duit dia. Tak tahu, dia tak bagi. Kalau kita tengok dalam banyak-banyak budak-budak muda, student yang ada RM50,000 ni, mungkin dalam 1,000 ada seorang. Tapi orang tua yang ada RM50,000 dalam 1,000 mungkin ada 2-3 orang lagi banyak possibility dia.
Kan. Jadi kalau kita tengok ni satu contoh yang bagus. Terima kasih Along. Scammer ni dia tak kisah pun. Apa dia boleh rembat, yang mana boleh jadi mangsa dia ambil. Kalau dia target orang tua, tiba-tiba senang dapat orang muda, dia rembat je orang muda asalkan dapat duit. They don't care sebenarnya you betul-betul dalam radar you orang tua ke tak. Asalkan ini macam aku senang makan, dia akan makan. So basically diorang try and error je lah. Try and error. Yes. Siapa yang tak ada knowledge, dia kena. Kita ada soalan tu kat luar. Silakan. Macam mana scammer ni boleh tahu data-data ni? Adakah main tikam nombor telefon ataupun ada satu site lain lah kalau cerita pasal bocor data dan sebagainya? Okay. Bila kita cakap pasal data, it's a good question. Terima kasih Encik apa? Jamal. Cik Jamal. Cik Jamal. Muka macam kena dengan nama Jamal. Okay, jadi data ni scammer boleh dapat daripada pelbagai sumber. Yang pertama, dia beli data tu daripada pihak yang tak ada integriti. Contoh daripada mana? Mana-mana orang yang ada pegang data. Daripada mana? Agensi-agensi yang ada pegang data. Kalau sekarang ni orang banyak cakap bank. Telco. Ingat telco pun banyak Ya. Okay. Orang selalu attack bank dengan telco. Jangan terlepas pandang insurans pun ada juga data kita. Agensi kerajaan pun ada data kita. Siapa-siapa ada data kita. Nak cakap pasal data, you nak tahu data you selamat ke tak selamat. You masuk kondo tu, yang minta data you, Mabrur Han. Kau rasa Mabrur Han kau nak cakap, oh data aku kono selamat. Boleh je kau bagi. So di Malaysia saya nak bagi tahu kepada mereka-mereka yang cakap kononnya boleh jaga data. Ni Rahmat nak bagi tahu. Data you takkan boleh jaga pun. Tak ada mana-mana satu mekanisme yang boleh memastikan data you selamat. You adalah alat canggih macam mana pun takkan boleh ada, sebab sepanjang hidup kita Cece yang paling muda saya rasa kan, Cece kan. Baru berapa belas tahun tadi? 13, 14. Nampak tengok. Cece sendiri, kalau kita tanya Cece, berapa banyak borang yang Cece dah isi data Cece? Banyak sangat. Banyak gila. Cece yang muda. Saya lagi lah. Along muda lagi kan. Itu dia beli daripada sumber integriti, sumber yang tidak ada integriti. Yang kedua, dia boleh beli daripada dark web. Dark web ni mana dalam satu laman web yang orang-orang di dalam itu kerja dia cuik data je. Dan cuik dia jual. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebab tadi Along kata kan, dia boleh sebut nama IC Along pun, apa semua tu kan. Scammer dah beli data tu siap-siap. Kenapa dia kena beli data tu? Sebab Along akan percaya dia polis bila dia boleh sebut IC Along betul. Ya, betul. Betul tak? Alamat semua betul. Itu hanyalah, tu saya kata, if data you sampai ke tangan scammer, jangan takut, sebab dia hanya nak gunakan itu untuk meyakinkan mangsa dia. Itu saja. Sebabkan Along ni percaya dia polis sebab dia boleh sebut alamat, nombor IC, nama penuh. Ya, betul. Kena ingat that's why Rahmat kata, lepas ni orang boleh sebut nama you pun nombor, you jangan percaya. Selagi you tak semak tanya, formula nombor 3 semak tanya. Okay, ni sumber yang kedua dia boleh dapat. Maknanya dia boleh beli daripada dark web. Ini yang bahaya. Yang pertama ni, kita sendiri yang sebenarnya mendedahkan maklumat kita kepada scammer. Contohnya media sosial kita. Dapat mesej menang cabutan bertuah, arahkan tekan link. Kita tekan link. Tekan link tu adalah tempat di mana scammer mudah. Maksudnya Rahmat nak cakap, kita takkan di-scam kalau kita tak buat. Maksudnya kita tak melayan dan sebagainya. Of course. So kita tak boleh nak menyalahkan orang jika kita ditipu. Kalau kita kena scam ni, kita tak salahkan orang. Tak boleh. Sebab memang salah kita. Kita yang tu tadi saya cakap, handphone Along bukan Jamal pegang, Ramli pegang, Kasim pegang. Along yang pegang. Takkan Along kena scam, Along nak salahkan oleh Along kan yang angkat telefon tu. Tapi dari segi statistik yang Rahmat tahu, penangkapan scammer di Malaysia ni memang dah banyak. Banyak gila. Okay, tapi adakah mereka ni memang tak duduk sini lah, duduk di luar negara lah? Oh, okay. Yang kita tangkap of course yang di dalam Malaysia lah. Okay, saya nak bagi tahu Saya bagi contoh saya sendiri lah. Saya sebagai ketua bahagian komersial Sentul, sebelah ni je kan, Sentul. Bulan 1 sampai bulan 11 2023, saya sebagai ketua bahagian komersial Sentul, tangkapan pesalah-pesalah kes komersial di Sentul saja 600 lebih. 11 bulan So average satu hari 2 tangkapan. Sentul saja. Dan Wangi tak masuk lagi. Ceras, Wangsa Maju, Briefil,
Petaling Jaya, Shah Alam, Subang Jaya, Kajang dan sebagainya. Tu kita nak cakap sebenarnya penangkapan ini adalah salah satu proses untuk kita nak mendapatkan keadilan. Tetapi untuk memberhentikan daripada kejadian scam itu berhenti, tak boleh. That's why saya kena betulkan persepsi masyarakat bahawa dia kata, oh ni kena tangkap ni. Kalau tak tangkap tu sebab kita kena scam. Salah. Sebab kena ingat sifat handphone kita ni bersifat tiada sepadan. Tak semestinya dia perlu duduk Malaysia untuk dia scam Along. Dia boleh duduk luar negara untuk scam Along. Kena ingat tu. That's why daripada you nak fokus tentang kau polis buat kerja, bank buat kerja, ni buat kerja, cuba kau fokuskan tentang diri kau ni, cara bagaimana untuk menjadi pengguna digital yang bijak. Kan senang. Kau tak perlu harap orang lain pun. Tangkapan dah banyak, tangkapan buat dah banyak. Kalau tak percaya, pergi Google. Senang ni saya ajar. Google je tangkapan scam di Malaysia. Keluar semua. Tak payah lain. Saya sendiri tangkap scammer dah banyak. Saya. Okey, kalau dari segi scam ni, dari segi mana yang mudah untuk scammer, dari segi love scam ke, pelaburan ke, apa dia banyak dia banyak segmen kan dari segi scammer ni. So mana yang paling tinggi dan paling mudah untuk scammer sebenarnya? Beli online scam. Beli online. Beli online dalam talian. Sekarang semua orang beli online apa? Ya. Kan? Semenjak COVID, baik tua baik muda, nak tak nak dia orang belajar beli online. Dia orang dah start belajar. Betul. Semua orang dah jadi seronok beli online. Tekan-tekan esok sampai. Tekan-tekan sampai pula berbungkus. Manusia kan nampak bungkus, nampak macam best kan. Beli online adalah kes yang paling tinggi. Kes beli online. Yang kedua, yang antara top lah. Beli online. Tapi saya nak cakap beli online antara tertinggi. Pelaburan. Maksudnya beli online ni dia kita buat pembelian dan kita buat pembayaran tapi barang tak sampai. Tak sampai. Dalam media sosial. Banyak kan jual barang kan. Saya Sabar. Sekejap saya nak tanya. Kita macam pergi balik dekat Blok 1 tu. Patah balik awak suka tertinggal Bukan tertinggal sebab dia suruh refresh balik. Okay. Lambat nak panas sikit. Saja nak bagi panas lagi. Apa ni namanya? Alamak, dah lupa nak tanya apa tadi kita cakap pasal. Mana tahu je. Come on. Blok 1. Last tadi kita cakap pasal apa? Perdagangan orang. Bukan. Skamer luar negara. Bukan. NGO. Pasal kau polis ni. Sebut juga benda tu. Pasal polis ni. Pasal polis ni. Kan tuan kan keluar daripada keluar lagi bersara daripada menjadi polis kan. Lepas tu bangun kat agensi New York, whatever. So basically sebab Cici bukan polis, so Cici nak tanya. So basically polis ni tak ada, dia tak ada parts untuk buat awareness ke? Sampaikan Tuan Rahmat yang kena keluar and buatkan awareness tu. Ini soalan yang bagus juga. Sebenarnya hari-hari ada awareness polis. Kita orang memang ada KPI, memang kena buat hari-hari. Ini yang saya nak cakap tadi. Sejauh mana ianya sampai. Bagi saya, kalau public tak nampak lagi, tak sampailah tu. Kalau dah Cece tanya, tak ada ke polis buat, maknanya polis tak boleh marah Cece tau. Polis kena fikir, kenapa Cece tak dapat benda tu? Faham tak? Kita ni selalu fikir macam, yelah kalau orang bagi komen tu kita macam nak marah je. Macam Cece bagi komen yang menyakitkan hati tadi tu kan. Kalau siap orang kan, dia mesti marahkan Cece. Cece, you tengok tak media sosial? Kan orang akan membuktikan itu. Tapi bagi saya letakkan satu dari sudut positif. Kita kena ambil point yang Cece cakap tu, maknanya yes, masih banyak lagi benda yang tak sampai. Especially dalam Gen Z. Diorang ni paling long. Diorang ni paling susah kita nak approach. Diorang ni suka benda yang bukan-bukan. Yang bukan-bukan. Yang masuk cari hantu. Diorang ni suka mudah, cepat semua benda. Ya, diorang suka benda-benda macam tu. Yang cari hantu, yang tak apa-apa. Ya ke je? Bukanlah saya. Kiranya macam apa yang saya tengok tu, yang polis dah edarkan buat awareness tu, saya tak nampak sebab saya tak adalah tiba-tiba. Tapi masalahnya effort untuk mencari benda tu pun you tak ada. Tapi tak boleh salahkan dia juga. Sebenarnya polis kena ambil apa yang Cece cakap. Polis kena fikirkan satu kaedah, macam mana nak approach golongan dia orang. Macam mana nak buat kita orang yang Gen Z ni suka. Search PDRF. Jumpa. Contoh. Okey. Kita bila kita nak tahu sesuatu,
kita tak boleh mengharapkan benda tu orang suap kat mulut je. Betul. Kita pun kena mencari, kena ada effort macam tu. Nak tunggu suap depan muka. Lepas tu bila kita tak tahu, kita nak salahkan orang. Tak boleh juga macam tu. Tak salahkan. Back to apa kata saya pula jadi host sebelum dia diorang bergaduh ni, saya pula jadi orang tegar. Okey, begini. Pandangan saya setuju Alung cakap, saya setuju Cece cakap. Kita kena ada effort juga nak cari. At the same time, kita yang dah tahu pun kita kena bagi lebih sikit untuk kita pergi kepada golongan macam Cece ni. Kalau dulu saya pun fikir macam Alung juga. Kau ni belajar lah kan, apa yang kau susah sangat tak nak belajar kan. Tapi kadang-kadang kita, yelah, since saya ni masih lagi ada kudrat yang saya mampu untuk sampaikan, saya rasa kepada mereka-mereka di luar sana yang mampu untuk sampaikan, ada bajet untuk nak pergi buat kempen dan sebagainya tu, why don't kita ambil that opportunity untuk pergi kepada dia orang lah. Cara macam mana dia orang nak? Contohlah, dia orang ni lebih suka pada entertainment. Kempen tu janganlah buat macam kempen saja, buatlah dalam bentuk entertainment pula. Apa yang susah? Tak ada yang mustahil Saya cakap tak ada yang mustahil untuk pergi kepada dia orang. Pergi apa yang dia nak. Contohnya dia orang suka merempit. Mungkin lepas ni nak cakap pasal scam, kena sambil naik motor merempit lepas. Contoh. Dia orang ni pelik. Dia orang punya environment sangat pelik. Saya bila bagi talk, saya tahu dah. Saya tanya dengan penganjur, siapa audiens saya? Oh tuan, ni golongan. Saya kata kalau golongan ni satu cabaran untuk saya lah. Saya tengok tempat. Kalau contoh, itu saya buat kat orang asli punya tempat. Saya tengok audiens. Orang asli saya menyanyi dulu. Dia suka menyanyi. Yang tengah motong-motong kat belakang tu pun keluar. Tinggalkan ayam sayur dekat dapur. Kita kena tengok audiens tu. Saya bayangkan saya ni berniaga. Saya nak orang beli produk saya. Bukan sekadar beli. Saya nak orang tu repeat balik produk saya. So saya kena pastikan apa yang saya bagi tu sampai ke dalam. Termasuk orang muda lah. Okey, satu soalan pada Rahmat. Apa beza scam dengan MLM? Okey, dia begini sebenarnya MLM tu pun, MLM ni kalau kita study balik dari segi definisi dia, asalnya dia daripada satu proses yang betul, tapi orang menyalahgunakan dia untuk tujuan yang tak betul. Sama juga pelaburan pun asalnya pelaburan tu betul. Orang menyalahgunakan, dia jadi scam. Okey. Beza MLM dengan scam ni ialah, scam ni kita menyamar orang tu, kita kata kita ada barang A untuk kita jual atau barang A untuk kita laburkan, tapi sebenarnya tak ada. Kita cakap kita polis tapi kita bukan polis. Kita cakap kita ni SKMM, kita bukan SKMM. Itu clear cut scam. MLM, barang tu ada. Contohnya perfume kan, kadang-kadang ubat apa semua kan. Untuk kita jual, MLM kan main jual barang tu kan. Barang tu wujud. That's why orang petikaikan kadang-kadang, kenapa MLM case ni kita refer tribunal pengguna, bukan refer polis. Kenapa yang ni kita kena saman? Because dalam undang-undang, dalam case scam, dalam jenayah-jenayah scam ni, tuan-tuan dan puan-puan kena faham, kita ni boleh terjatuh kepada civil juga. Mengikut kepada, saya nak gunakan ayat yang mudah gini. Dalam setiap case scam, nampak macam scam, tapi dia bukan scam. Dia sebenarnya lebih kepada civil. Saya bagi contoh. Kita janji saya pinjam duit Alung, janji nak bayar. Saya tak bayar pun. Perbuatan saya scam Alung tak? Scam. Tapi dia bukan termasuk dalam case scam yang polis siasat. Dia termasuk dalam civil. Hutang. Macam kita hutang dengan bank lah. Hutang kereta, janji nak bayar tapi tak bayar. Bank tak buat report atas kita. Dia ambil tindakan civil. That's why dalam kes-kes scam ni agak complicated. Sebab apa? Kita nak kena tahu dulu, ini kes scam yang polis siasat ke tak? Kena tahu. Supaya kita tahu siapa yang sepatutnya kena ambil tindakan. Tak adalah semua tak polis je. Contoh macam MLM, dia tak semua kes MLM polis yang siasat. Ada kes yang di bawah tribunal, ada kes yang di bawah civil, ada kes di bawah KPDN. Dia macam tu. Jadi dia commercial crime dia agak complicated. Tu sebab ada kes pelaburan. Kenapa bank negara siasat Kenapa bukan polis? Nampak tak? Kalau kes jenayah kekerasan lain, kita tahu dah memang polis je siasat kes Samun. Tapi dalam kes jenayah Kuala Putih ni, dia kadang-kadang kita keliru. Kadang-kadang SC pun siasat. Kan? Dia itulah yang saya cuba nak sampaikan maksud saya tu. Apa lagi? Dah habis dah? Dah pandai dah? Belum, tak puas hati. Dia mesti nak fikir blok 1. Dia tak habis dia blok 1. Bukan, tak ada. Bersara. Apa dia tadi bersara? Tapi sehingga ke hari ni kan, ada tak kes-kes yang
menjadi satu pengalaman baru untuk Rahmat. Maksudnya legend lah. Kes tu memang Tak ada lupa. Kes scam Bahagi dua lah. Antara masa kerja time PDRN Jenayah. dengan dah buat agensi. Oh, okey. Sebenarnya kan hari-hari tahu orang merujuk kepada saya kes